Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dekat Nat Nat Family Family Channel. Channel. Hari ni kita orang nak besok hari Father's Day kan? Birthday papa. Bukan birthday papa lah, Father's Day. So kita orang nak pergi, hari ni kita nak pergi cari hadiah untuk papa. Lepas tu nak singgah kita nak singgah Frozen kot, sebab ingat malam ni nak buat oden, lepas tu kita cari bahan-bahan dia dulu, lepas tu kita nak pergi ambil kakak kerja, lepas tu nak pergi sialam. Okay? So kita dah sampai kat Kelang Frozen, so kita nak pergi beli barang Frozen dulu. Okay? Ibu saya kena pilih. A few moments later. Kakak dah sampai. Kakak nak bawa kereta, okey. Budak ni sempat tidur pula. Dia tidur. Tadi kat rumah dok tengok TV je. Dia dah tidur sebab pagi tadi dia ada kelas tambahan. Kepenatan dan kereta buat tidur. Tidurlah dia. Dia tidur. Aduh. Ada makanan tak berapa lah. Mana ada makan tadi dekat Hero tadi tak suruh beli dulu roti ke apa. Pula bayu. So sekarang kita dah nak on the way pergi sialam. Kita nak cari barang untuk Father's Day. Baby kita akan belikan Bath and Body Works kot. Sebab hari tu masa kita orang beli barang haras tu MSSD tu, kita orang ada try, kita orang masuk dengan haras kan, ada try tau barangan lelaki kan, macam lotion, kakak suruh sikit lotion, perfume. Lepas tu haras try kiri kanan dia lotion bau lah, saya pakai yang mint tu. Lepas tu kita orang suruh dia bau, lepas tu dia suka yang bau mint tu yang saya pakai. Saya pakai tu mint kan, sedap bau dia. So maybe kita orang nak pergi sialam, nak pergi body and Bath and Body Works. So kita nak tengok hop lah ada yang mint tu kan. So ingat nak beli yang tu je lah kot, sebab dia memang suka benda-benda macam tu, yang lotion ke kan. Dia memang suka benda tu. So tahun ni kita nak beli lain sikit lah, sebab dulu belikan dia handbag apa lah, tali pinggang lah. So kali ni kita belikan dia yang dia suka. Tu lagi-lagi dah berumur ni kan, belilah benda macam tu untuk jaga kulit dia. Dia pun makan suplemen. So belikan dia lotion untuk kulit dia kan. So sekarang kita on the way, kakak yang drive, bukan drive dengan ibu sebab tadi ambil dia tadi dekat tempat kerja. So sekarang ambil perfume, lotion dia dengan mandian untuk papa Father's Day. Jom kita bayar. Hadiah untuk Father's Day. So sekarang kita nak pergi, sebab dia tak makan kek, so kita nak pergi, anak-anak kata pergi beli makanan kegemaran dia. Mungkin kita beli tart ataupun taklah kot, tak. Lepas tu kita beli apa yang budak-budak suka, donat. Jom. Sekarang kita nak cari tart
Hokkaido. Papa dia suka makan Hokkaido. Hokkaido. Sebab dia Hokkaido ni dia suka makan. Dia Hokkaido untuk papa. Papa dia beli kek. Bukan pada saya. So pada saya kita kena beli benda yang dia suka. Kita jangan beli benda yang kita suka. Kalau beli kek, takut dia tak makan. Jadi kita beli Hokkaido, benda yang dia suka makan. So, kita beli yang benda papa suka. Dah beli apa? Hokkaido. Dah beli Hokkaido dah. Hokkaido. Susah betul lah. Dah beli Hokkaido untuk papa, sekarang nak beli untuk anak-anak. Kita cari donut. Lepas tu kakak dia nak apa kakak tadi? Roti boy. Kita pergi cari ni dulu. Beli donut dulu. Lepas tu kita beli roti boy. Lepas tu kita balik. So kita kena balik sebelum papa balik. Time mesti dia dah on the way balik lah. Mana roti bola pandan? Ni yang baru. Ni kakak. Ni lain kot. Lain harga. Ni lain harga. Ni lain harga ke boleh ambil lain? Okay, kalau macam tu bagi asyik dulu. Yang 39 tu. Ada 12 pieces. 12. Bercakap. Kita kena beratur. Ibu pun lupa hari ni hari Sabtu. Ini hari biasa. Ni kita dah ambil dah. Tadi big apple. Tada, big apple. Dah ada Hokkaido. Hadiah papa. Mana hadiah papa? Hadiah papa. So sekarang kita beli roti boy pula untuk kakak. Kakak, ibu duduk dulu boleh? Kita orang duduk. Kakak kena beratur sebab dia nak roti boy. Kita orang duduk dulu lah. Tak larat. Duduk sambil tunggu kakak. Tapi tak silap saya, roti boy hari tu saya beli ada aiskrim tau. Tapi kat sini tak tahu ada ke tak. Tu. Ada aiskrim. Okay, alhamdulillah semua dah settle. Roti boy kakak dah jumpa. So sekarang sekecil pula dia nak air. Jom kita bawa sekecil dia nak beli air. Pakai air apa? Sekarang kita orang nak balik lah. Nak balik. Kena balik lah sebelum papa ni. Saya buat surat juga. Surat Saya apa? buat surat Happy birthday Papa. Kan happy birthday lah. Happy Father's Day. Yelah, dah buat. Happy Father's Day. Lepas tu, dia cakap terima kasih dah. Dah belanja dadah gini. Papa belanja apa? Papa dah kasih sayang. Betul, Papa ajak beli roti bom banyak-banyak. Tengok wayang. Betul beli sebab dia dah janji kat Langkawi. Lepas tu Langkawi pun dah janji dia selalu belikan untuk Dada. So Dada nak buat Hargailah. surprise untuk dia. Happy Father's Day. Alah, penatlah ibu. Happy Father's Day, Papa. Papa tengok ni, kita orang tak nak belikan Papa kek sebab Papa tak suka makan kek. Dada pakai dolar. So kita orang belikan cheese tart favourite Papa. Apa ni? Tengok ni. Ni daripada siapa ni? Ni daripada siapa? Dada Nomedina. Nada. Punya Papa. Ni Hadiah. hadiah untuk Papa. Ni untuk kita orang daripada kita orang semua untuk Papa. Oh yo. Dah pakai. Kena scam hari ni Adi. Ajar. Buat dari kena scam eh? Nak letak dalam Oh ya. Sebab Papa suka wangi-wangi. Oh So kena scam aku ni Adi ya. untuk Papa lah. Pandai hitam pilih bah. Ha. tengok
Abang ingat tak abang yang Aras suruh abang bau tu? Ya, Aras suruh abang bau tu. Ingat tak? Lepas tu abang pilih yang Anja pakai Oh, wangi. kena scam ni. Macam korang. Tu siapa? Aras. Lah comel. Dia buat cantik lah. Dia buat tak cantik. Cantik. Kena scam aku ni kau ajar. Happy Father's Day Papa. Nak ikut juga abang potong-potong. Makan satu. Makan satu. Makan satu. Kena scam aku ni. Tak pun. Happy Father's Day to Papa. Thank you for being a good father to Kena us. scam. Selalu memberikan Kalau duit mewakilkan kita orang semua kan. Hari ni Kalau Papa mau kena kita skip semua. dengan Thank semua you orang. sebab bagi kita orang Tiba, kita kan? dengan kemudahan pada sekarang. Kau mana kau pergi ambil benda ni yang tadi? Terima kasih. Oh. Terima kasih Pandai terima dia. kasih Bapak. Terima kasih. Oh, bangga jalan-jalan. Cari duit siang dan malam. Terima kasih. Happy Father's Day Papa. Ya, hari pun kena skip orang tak tahu. Happy Father's Day. Terima kasih untuk Papa sebab selalu berusaha korbankan diri untuk kita orang walaupun penat daripada Puncak Alam ke Kedah walaupun gaji susah nak dapat kan. Papa tetap jaga kita orang. Terima kasih banyak-banyak Pak. Untuk Papa. Thank you so much jaga kita daripada kecil sampai besar. Father's Day, thank you Papa. Tak pernah give up. Ayat. Kau bagi ayat duit. Bagi menyampah je ada. Belikan air kasut bola, baju. Bagi lagi hati, tak ada nak cakap. Dengar je apa yang nak. Okay, thank you Papa. Happy Father's Day Papa. Terima kasih selalu belikan barang yang mana. Terima kasih Papa. Dah belanja Dada nak tu Papa bagi. Lepas tu Papa dah besarkan Dada waktu kecil sampai besar. Tak nangis. Jom kita Jom makan. kita makan. Ringkas makan. Makan. Ni dulu kan. Ginger ham. Benda apa? Gigi ham. Ginger ham. Gigi ham. Ni apa ya? Pencuci muka ke ya? Body work eh? Back body. Ni apa? You so heavy. Perfume. Wangi lah. Wangi. Kita orang beli semua wangi. Sakit. Beli yang awak suka. Ya, betul. Itu Body bar. pencuci. Sabun. Wangi. Ya, tak kata wangi apa. Terima kasih Ibu. Terima kasih semua. Lain kali beli banyak lagi. Tadi pinggang ke apa biasa klise. Dia beli yang abang suka dia bujang. Ni ada bawa ada 3 mana cukup. Anak ada 6, bini ada 1. Hey, Papa. Mana cukup macam ni? Dapat 3 je. Kakak kata belum gaji tu. Itu yang 3 tu aja. At least kurang-kurang 7. Dah ada kat sini. Amboi. 3. Kira tu. Ni oden. Sekarang tengah buat oden. Nak bagi-bagi. Dah nak. Boleh? Biskut. Nak saya tengah masak oden, tak boleh makan. Yam. Ada udang. Baby nak apa-apa tak baby? Nak udang. Okay. Father's Day kita makan steamboat je ya. Apa perasaan Papa? kena surprise dengan anak-anak. Ni kita nak. Ucapan. Tadi anak-anak kan Papa punya ucapan. Terima kasih semua sebab dah scam Papa dia. Betul. Memang satu surprise, satu scam. Yang terkejut. Patutlah rasa lain macam. Tapi tak target pula kena scam macam ni. Alhamdulillah. Bagus. Bagus apa? Tahun depan cuba lagi. Tahun depan kena waspada lah. Belum kena scam. Okay? Terima kasih. Happy Father's Day. All the world. Semua bapak-bapak. Okay lah. Apa? Dah settle dah semua. Semua dah habis dah. Dah buat surprise untuk Papa. Semua dah habis. Sekarang dah pukul 11 tepat. Semua dah kekenyangan, dah mengantuk. So kita pun nak tengok movie kejap lagi sebab hujung minggu kan. Okay lah. Kita Ni saya bagi. next content.
pada seterusnya. Jangan lupa Like, subscribe, komen dan share. Bye-bye. Okay, bye semua. Jumpa lagi. Bye-bye.